So, welcome back to my channel. Dah lama dah tak post video sebab dah lama tak buat vlog. So, hari ni sekolah kita orang ada buat majlis penutupan untuk hari sukan. So, I've decided untuk buat vlog hari ni lah. So, sekarang saya tengah driving pergi stadium dan kita orang punya sukan ni berlangsung dekat diadakan dekat Unimas. So, yeah, saya driving with my friends and this is actually the kali keempat saya driving seorang-seorang without my parents. So yeah, good luck to myself. Maka kasihmu melakukan semua agar kau cinta dia selalu. Okay, kita orang dah sampai kat Unimas. Stadium Unimas. Tuan rumah. Ni baju rumah. Tuan rumah. Bukan baju pro you lagi. Kita masuk tu lah. Kita tak masuk tu lah. Okay, ses. So sekarang kita orang tengah jalan-jalan menuju ke syurga. Jalan-jalan. Tak boleh, kaki ku krem tu. Masih efek lagi aku punya kaki tu. Dari tu ke? Ya. Okay. Apa? Jalan-jalan kan? Apa? So sekarang saya tengah on the way nak record untuk acara 4x100. So yep. So ni para peserta. Okay. Situ. Kat situ dan di sini. So dia orang nak mula tapi belum mula lagi. So yeah. Tak apa, bukan saya seorang. Ada lagi. Tu. Tu semangat tu. Peserta. Sekarang sedang berlangsung. Maklum. Tengah lunch lah sangat. Brunch. Having breakfast. What is that? Noodles. Aku rakam kaki kau. Noodles. Oden.
cuaca hari ni sangat-sangat bagus. Dia tak terlalu panas. Dia mendung-mendung. So ya. Putri. Vlog. Hai. Pembarisan Form 6. Sekian tahunan. Form 6 saya di tempat yang ketiga, jatuh kepada pasukan maju. Ni Putri yang. Kita selepas bola ketiga. Finally dah habis. Semua acara dah habis. So tinggal tunggu YB berucap. So member pun dah penat. Semasa bersekolah, Si muka aku sunburn. Rasa panas di lah. sekolah adalah satu masa yang paling interesting. Saya ni risau. Saya tak nak hadap jam. Sabar akan ni jam. Ya betul. Komplain. Dan pada hari ini saya masih banyak kawan yang sama-sama belajar khususnya di sekolah menengah. Malahan ada kawan saya masih bersama dengan saya, kawan-kawan di sekolah rendah. Jadi itulah untuk vlog hari ini. Sekian, terima kasih. Bulan Malam tu. Salah babi. Lagu Bidayuh kita hari tu. Ini 2 tahun. Ini 2 taruh. Nyirup. Nyirup. Lihat lah. Nyirup. Nuak. Biasa lah. Tidak tahulah saya. Saya sudah lama tidak pergi Pale. Sebab Akaknya. saya bukan orang sini, Bang. Oh, resah bah kau. Ya. Sama Aubrey. Tidaklah, saya orang KK. Kalau Obrik ke orang Keningau. Keningau. Saya orang Tawau. Wow, pekat batawau kau. Kau pekat saya. Hampir dekat sama Filipina saya. Ay, Tagalog. Tagalog. Kamu kerja apa di sana? Oh, saya kerjanya gaji besar. Gaji apa? Gaji apa, kerja apa? Tapi kerja saya bahaya. Apa? Saya mengira berapa ekor kaki tak bertelur.